Okey, kita terus terang je dengan anda. Mesti anda perasan kan, bila tengok video janaan AI, selalunya ada sesuatu yang tak kena. Walaupun dah canggih, ia masih rasa kaku sikit. Betul tu. Itulah yang pakar panggil lembah luar biasa atau uncanny valley. Ia satu titik di mana sesuatu tu nampak hampir macam realiti, tapi ada sikit je yang tak betul. Mungkin mata yang tak berkelip ke, atau pergerakan yang terlalu licin. Benda-benda kecil macam itulah yang buat otak kita rasa tak selesa. Jurang itulah cabaran terbesar selama ni. Tepat. Dan selalunya jurang tu nampak besar. Tapi sumber kita hari ini, satu hantaran TikTok dari Muhammad Hamim Ali, dia buat satu dakwaan yang gila berani. Dia kata, dengan hanya 3 tetapan, video AI boleh jadi sinematik dan 99% realistik. 3 je. Saya macam, biar betul. Dan kita akan kupaslah sama ada ia sekadar gimmick atau betul-betul satu penemuan baru. Ini penting terutamanya untuk anda yang merupakan pencipta kandungan yang sentiasa cari jalan nak tingkatkan kualiti visual. Betul, sebab dakwaan 99% real tu bukan main-main punya nombor. Selama ni, pencipta kandungan berhempas pulas nak capai tahap 70% pun dah kira hebat. Jadi persoalannya, apa sebenarnya 3 tetapan rahsia ni? Betul ke wujud? Saya faham keraguan tu. Dari sudut teknikal, mungkin dakwaan tu ada unsur pemasaran sikit. Tapi saya rasa kita tak patut fokus sangat sama ada ia betul-betul 99%. Apa yang lebih menarik ialah bagaimana janji semudah ini boleh ubah mentaliti pencipta. Dari ini mustahil kepada macam mana aku nak buat ni. Ia mencetuskan harapan. Okey. Saya boleh terima tu. Tapi kalau kita cuba agaklah kan, berdasarkan pengalaman, apa agaknya 3 tetapan ni? Mesti ada kaitan dengan asas sinematografi kan? Kemungkinan besar. Walaupun sumber kita tak sebut secara spesifik, kita boleh agak ia berkisar pada 3 elemen utama. Pertama, mungkin kawalan motion blur atau kabur gerak. Video AI selalunya terlalu tajam. Setiap bingkai itu sempurna sangat. Kamera sebenar ada hadnya. Jadi tambah motion blur yang nampak natural boleh tipu mata kita. Okey. Masuk akal. Kedua, mungkin texture. Mungkin tetapan untuk tambah film green atau hingar filem. Ini untuk elak rupa digital yang terlalu licin dan macam plastik. Betul. Dan ketiga, sudah tentu, color grading atau penggradaan warna. Ini untuk cipta mood dan kedalaman yang selalu ada dalam filem. Itu dia sebab bila dia guna perkataan cinematic dan live action, ia bukan lagi pasal video AI yang nampak macam animasi. Ia pasal meniru hasil kerja seorang sinematografer profesional. Tepat sekali. Dan idea tu diperkukuhkan lagi kalau kita tengok hashtag yang dia guna. Hashtag Creator Search Insights. Ini bukan tutorial shot sendiri. Ini respons terus kepada apa yang komuniti pencipta kandungan sedang cari dengan aktif. Mereka dahaga ilmu untuk buat hasil kerja mereka tak nampak macam dijana oleh komputer. Jadi, adakah ini bermakna kita sedang melihat satu trend di mana pencipta kandungan lebih nak hasil akhir yang pantas? Macam satu jalan pintas, mungkin, berbanding belajar proses teknikal yang mendalam? Soalan yang bagus. Saya teringat beberapa bulan lepas, saya habiskan 1 petang suntuk hanya untuk hasilkan klip 5 saat seekor kucing berjalan. Dan hasilnya masih nampak pelik. Fakta yang sekarang kita boleh bercakap tentang hasil sinematik daripada 3 tetapan, ia menunjukkan betapa lajunya teknologi ni bergerak. Ia bukan jalan pintas yang malas, tapi satu evolusi dalam alatan kreatif kita. Tapi, kita kena realistik juga kan? Adakah dakwaan 99% tu boleh dicapai oleh sesiapa je? Inilah masanya untuk kita berpijak di bumi nyata sikit. Dakwaan 99% tu mungkin lebih kepada strategi pemasaran. Dalam dunia AI, jurang 1% terakhir itulah yang paling sukar nak diatasi. Ia merangkumi benda-benda kecil yang kompleks, macam mana rambut bergerak di tiup angin atau pantulan cahaya yang realistik pada mata. Perkara macam ni perlukan kuasa pengkomputeran yang sangat tinggi. 3 tetapan mungkin tak akan dapat selesaikan semua masalah tu. Jadi nampaknya walaupun kita tak dapat resepi penuh daripadanya dan mungkin ada sedikit tokok tambah dalam dakwaan tu, hantaran oleh Muhammad Hamim Ali ni sendiri dah cukup untuk jadi satu penanda aras baru. Ia macam satu cabaran kepada komuniti. Tengok,
tahap ni kita boleh capai? Tepat. Ia memberi inspirasi dan ini membawa kita kepada satu pemikiran yang lebih besar untuk anda renungkan. Apabila teknologi ini sampai ke tahap di mana sesiapa sahaja boleh hasilkan video yang hampir mustahil dibezakan dengan realiti, bagaimanakah ia akan mengubah kepercayaan kita terhadap apa yang kita lihat? Garisan antara apa yang benar dan apa yang direka tu semakin kabur. Sesuatu untuk kita fikir-fikirkan bersama.